Alright, okay. Assalamualaikum guys. Seperti yang korang kenal, saya Put Beza. Cuma hari ni kita mewakili ZHQ AutoCAD untuk review sebuah Pro 2 Azia yang dipanggil Azia Adudu. Seperti yang korang nampak kat kiri Put ni, ini sejarah kereta ni sebenarnya, dia bukan kereta Put dan juga bukan kereta ZHQ, tetapi ini owner hantar daripada jauh, daripada Kelantan sampai ke puncak alam sebabkan percaya kita punya servis. Sejarah kereta ni very simple. Kereta baru beli, dia cakap tak ada power, dia hantar dekat kita untuk buat conversion. Conversion apa guys? Conversion kepada engine Ativa, gearbox Ativa, ECU Ativa, dashboard Ativa. So korang nak tengok hasil ni, kenalah tengok sampai habis. Okay, untuk bahagian depan seperti yang korang tengok, dia paling terselah dia punya braces lah. Tapi itu kita explain ujung-ujung nanti. Janganlah awal-awal video ni. Okay, hood dekat depan ni kita dah buat hood cutting FL5 carbon ori and then lampu depan standard, bumper depan standard, lip depan standard, nombor plate tak fancy sangat. So kereta ni nampak standard je tetapi berbisa. Alright, okay, untuk bahagian tepi pula kita start daripada depan lah kan. Rim dia pakai, Put tak pasti pula nama rim ni apa kan. Tapi tak apa, kita teruskan. Dia dah upgrade sport rim saiz 16 tak silap Put. Ya, saiz 16 dan dia pairkan dengan tayar Maxxis Victri Pro. Untuk sistem braking pula, dia dah buat depan belakang. Di bahagian depan dia masuk Honda Odyssey, siap ada daun-daun lagi dia buat potong-potong tu kan. Okey, untuk bahagian tepi sini dah buat lips. Dia dah buat side skirt. And then untuk tombol pintu, dia dah letak orang kata barang daripada Shopee Model Sport. Dia dah pasang benda ni. Dah pasang kat sini juga untuk apa, window visor, spoiler dan juga brake belakang dah pakai daripada Toyota Vios. Untuk bahagian belakang pula, seperti yang korang tengok, dah pasang spoiler. Lepas tu tak ada apa-apa sangat, dah pakai lip, orang kata diffuser manja-manja lah. And then exhaust dah buat full sistem depan sampai belakang daripada R&R Exhaust. Untuk bahagian dalam pula, bahagian dalam ni bagi saya dia antara yang best lah. Sebab apa? Luar kita nampak Azia kan, walaupun tadi pun ada sebut engine Ativa, gearbox Ativa, turbo Ativa dan seakatan dengannya, dengan dashboard Ativa kita masuk, player Ativa kita masuk, steering pun Ativa kita masuk, gear console pun Ativa. So macam mana yang korang tahu, Ativa dia ada plus minus. So ini pun ada plus minus and Ativa ada 7 speed tau. Selain daripada tu, owner dah request kita buat hitamkan pillar dan juga dia nak atas ni semua tak nak warna silver, tak nak warna apa, warna standard. Saya nak hitamkan supaya kereta ni nampak lebih premium dan selesa. Okay, so momen yang korang paling tunggu-tunggukan untuk Azia ni, ni dia bahagian engine yang telah di-convert. Walaupun dia still 1.0 tapi ini adalah 1.0 turbo daripada Pro 2 Ativa. So apa yang kita masukkan? Apa yang kita dah buat conversion ni? Gearbox, mounting, engine, turbo. Tengok piping daripada R&R Exhaust ni sangat-sangat kemas guys. Daripada filter ni masuk ke turbo, keluar ke turbo, turun ke bawah ke intercooler. Daripada intercooler keluar piping sini ada blow off, masuk ke engine balik. Semua 100% daripada R&R Exhaust. Dan juga apa kelebihan buat dengan R&R Exhaust? Korang boleh nampak dia punya design kat sini, korang boleh nampak ala-ala titanium. Dan juga blow off yang kita pakai adalah sheepdog. Okay, so korang dah tengok conversion engine, kenalah tengok kemasan yang dibuat oleh ZHQ AutoCAD, which is engine bay. Dah cat, walaupun warna dia macam warna Azia standard tu, tapi kalau kita tengok secara detail, kalau kat event korang nampak kereta ni, korang boleh tengok detail dia macam mana. Kat sini ada glitter, itu yang penting. Dan korang boleh tengoklah kemasan cat ni semua macam mana. Korang kena tengok depan-depan lah, kereta ni senang cerita, memang lawa lah. Okay guys, sedikit tips untuk korang yang nak main performance lah, senang cerita kan.
Okay, first kali bagi saya, banyakkan bertanya sebab kita pernah dengar kalau malu bertanya, tersesat jalan. Dan yang paling penting sekali, pastikan workshop mana yang korang hantar, tuner siapa yang buat kan. Itu korang dah mesti make sure korang kaji. Dan janganlah korang datang dengan keadaan contoh, enjin korang tak sihat, kan korang nak buat tuning ni, enjin korang tak sihat, gearbox korang jerking, kereta korang tak servis lagi, maknanya minyak hitam tu patut RM10,000, korang dah extend sampai RM15,000. Janganlah macam tu. Dan yang paling penting sekali, ingat, dunia motorsport ni sangat-sangat kejam. Poket korang kalau salah tempat, lagi kejam lah. Itu bukan tahap kejam, itu dah zalim dah. So okey lah guys, sekali itu saja daripada saya mewakili ZHQ AutoCAD untuk mereview kereta Pro 2 Azia bernadikan enjin Ativa. Alright guys, Assalamualaikum. Ciao. Okey guys, sedetik kau. Sabar jap. Kang terlambat. Okey, ni. Lepas tu sini ke sini. Okey. Lagi. Tak lagi mana ni?